Siapa cakap student tak boleh melabur? Salah mindset itu. Okay, in fact, ada banyak mindset tentang pelaburan ni bagi saya salah. Contohnya, kena ada duit dulu, baru boleh melabur. Ataupun tunggu, bila dah sampai sekian-sekian umur, baru nak melabur. Ataupun, pelaburan ni sangat berisiko. All of this is the wrong kind of mindset. Dalam video kali ini, saya nak specify kepada student. Tak kisahlah anda masih lagi belajar di college ataupun di university, it's the best time untuk start pelaburan. Saya pernah kongsikan kepada anda perbezaan antara dua student A dengan student B. Student A mula pelaburan 10 tahun lagi awal daripada student B. Anda akan lihat, walaupun student A mula terlebih dahulu and student A ni mungkin dah stop pelaburan, student B ni start lambat tapi dia continue melabur sampai jangka masa yang panjang. Ketika mereka bersara, student A walaupun dia melabur dalam masa yang singkat, dia mempunyai pelaburan yang lebih daripada student B. Kenapa? Simple, sebab dia melabur awal. In fact, there's a saying, the best time to invest is 10 years ago and the second best time to invest is today. Dulu saya tengok saya rasa macam quote itu tak masuk akal. Tapi sekarang ni, as I recall balik, it makes sense. Anda bayangkanlah, 10 tahun yang lepas, anda melabur RM10,000 ataupun RM1,000 dalam Bitcoin. Berapakah Bitcoin anda sekarang ini nilainya? 10 years ago, anda letak duit anda RM1,000 dalam emas. Berapa duit anda sekarang ini? Kalau anda rasa, okay, itu pun tak boleh. Let's say anda letak RM1,000 dalam pelaburan saham. Let's say anda letak dekat dalam S&P 500, iaitu indeks yang mengumpul 500 syarikat paling besar di Amerika Syarikat. How much money would you have now? Anda akan make a lot of money. So now, the question is, kalau anda dah terlepas nak melabur kat tempat-tempat ini 10 tahun yang lepas, when's the next best time to invest? Is actually today. Dalam video ini, saya akan kongsikan kepada anda 3 tips bagaimana anda nak memulakan pelaburan dengan selamat dan menguntungkan, terutamanya kepada golongan mahasiswa-mahasiswi di luar sana. Okay, so student-student, pastikan anda tekan butang subscribe dan tekan butang like video ini and save video ini supaya anda boleh rujuk video ini bila anda nak memulakan pelaburan anda nanti. Step yang pertama adalah anda kena siapkan asas kewangan yang kukuh dulu. So, asas kewangan yang kukuh ni terdiri daripada apa? Ada 3 benda penting. Yang pertama, anda mesti ada simpanan sekurang-kurangnya 6 bulan daripada perbelanjaan anda sebagai tabung simpanan kecemasan. Yang kedua, sebelum anda buat apa-apa pelaburan, anda kena tambahkan ilmu terlebih dahulu. Kena belajar. Dan step yang ketiga, jangan buat hutang jahat. Itu asas. Sebab apa? Sebab anda semua yang masih lagi belajar, right? So what's gonna happen lepas anda dah tamatkan pengajian anda? Anda akan dapat kerja. The moment anda dapat kerja, first thing first, bank akan pergi kepada anda dan mereka akan tawarkan anda untuk buat loan. Whatever loan it is. As simple as a credit card loan ataupun personal loan. Saya ada beberapa student-student saya muda lagi, baru kerja setahun 2 tahun tetapi dah ada personal loan. Kenapa mereka buat personal loan? Sebab apa? Sebab sama ada nak travel, nak pergi holiday, nak reward diri sendiri, nak beli barang-barang, bagi mereka barang keperluan lah, bagi saya barang-barang kemahuan. Contoh, nak beli motor lah, nak beli gadget lah, nak beli komputer baru lah, macam-macam benda nak beli. Walaupun baru je bekerja. Bagi saya, kalau anda tidak ada asas yang betul ini, jangan harap, jangan mimpi anda boleh mulakan pelaburan dengan selamat dan menguntungkan sebab anda basic pun tak ada. So, basicnya apa? Simpanan at least 6 bulan daripada perbelanjaan anda. So, let's say kalau perbelanjaan anda RM2,000 sebulan, 2,000 kali 6, RM12,000. Kena dah ada RM12,000. Yang kedua, kena tambahkan ilmu. Ilmu pengurusan kewangan, ilmu dalam pelaburan. And yang ketiga, most importantly, jangan buat hutang jahat. Nak buat hutang jahat ni, at least biarlah stable dulu. Okay, tips yang kedua, kalau anda nak mulakan pelaburan, saya nak anda mula melabur dekat tempat-tempat pelaburan berisiko rendah terlebih dahulu. Contohnya macam ASB, tabung haji, fixed deposit. Bagi saya, 3 tempat ni sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Tak kisahlah anda ni student, anda dah bekerja, anda dah tua, anda dah nak pencen, tak apa. Sebab bagi saya, 3 tempat ni, dia mempunyai risiko yang sangat-sangat rendah tetapi dia memberi potensi keuntungan yang sangat tinggi. Contohnya, anda letak duit anda dalam ASB berbanding dengan anda biar saja duit anda dalam bank. So, kalau anda biar duit dalam bank, paling-paling tinggi pun bank simpanan bagi anda 0.1% return. Setahun, bukannya sebulan, bukannya seminggu, setahun. Kalau anda bayangkan anda ada RM10,000, 0.1% berapa? Apa yang anda boleh buat dengan RM10 setahun? Berbanding pula dengan duit anda RM10,000, duit yang sama anda letak dekat dalam ASB yang memberi
5% return. 5% daripada RM10,000 dah RM500. Beza tak? RM10 dengan RM500. Sangat-sangat beza. Berapa kali ganda tu? 50 kali ganda perbezaannya. So again, just to show you, kalau anda nak mula pelaburan, jangan sembang pelaburan saham, pelaburan unit trust, pelaburan emas, pelaburan cryptocurrency. Kalau anda pelaburan berisiko rendah pun, anda belum ada. In fact, saya nak kongsikan kepada anda, pelaburan berisiko rendah macam ASB tabung haji ataupun fixed deposit. Tolak tepi fixed deposit lah. Kalau bagi mereka yang Bumi Putra, no reason for you not to invest ataupun letakkan duit anda dalam ASB. Betul? Kalau anda student, mak ayah anda belum buka akaun tabung haji maupun akaun ASB. So your role as a student now should open your ASB and your tabung haji account. Sebab apa? Sebab the thing about pelaburan ini, anda kena mengalami ataupun kena ada pengalaman dalam pelaburan itu sendiri sebelum anda boleh appreciate pelaburan-pelaburan yang lebih berisiko tinggi macam saham ataupun pelaburan unit trust. So you got to have a baseline. Baseline investment anda, duit simpanan anda, baseline memberi pulangan at least 5%. So you don't go below than that. The only way is up. Which brings me to point nombor 3. Kenal pasti apa itu pelaburan yang sah versus pelaburan yang scam. Jadi macam mana nak bezakan antara pelaburan yang sah dengan pelaburan yang scam? Okay, saya suka gunakan formula daripada Investmart. Investmart ni daripada Suruhanjaya Security Malaysia. So boleh percaya, right? So Investmart come up with this formula anti-scam tipu, right? So TIPU. T apa? T tidak akan rugi ataupun tiada risiko. Mana-mana skim-skim pelaburan yang menjanjikan bulan bintang tanpa ada risiko, lari jauh-jauh. Confirm scam. Itu yang pertama. Yang kedua, I ni indah kabar dari rupa, yang mana dia menjanjikan kepada anda pulangan yang tinggi. Jadi persoalannya, macam mana nak tentukan pulangan yang tinggi ni? Senang saja. Kita ambil baseline. Sebab tu tips saya yang kedua tadi apa? Invest dalam pelaburan berisiko rendah seperti ASB dan tabung haji. ASB bagi return berapa? 5.75% setahun. So anda lihat pelaburan yang anda nak invest ini, let's say dia menjanjikan 10% a month. 10% a month kalikan dengan 12, 120% setahun. Confirm scam. Sebab dia indah kabar dari rupa. And tambahan pula dia janjikan confirm tak ada risiko, itu lagilah kan. Sebab kata Gen Z, double red flag. Yang ketiga, P ni apa? Peluang hanya sekali. Pandai. Scammer ni pandai. Sebab dia tahu. Kalau dia bagi masa untuk anda fikir, anda akan buat kajian, anda tengok video Dr. Adam Zubir dekat YouTube channel Dr. Adam Zubir. Bagi mereka yang belum lagi subscribe, pastikan anda subscribe dan tekan butang like. Okay? Mungkin anda boleh bertanya kepada pakar-pakar, kan? Tanya dekat dalam Facebook ke, dekat dalam thread ke, tanya orang. And then anda akan dapat jawapan. Oh, ini scammer dan sebagainya. Pelaburan-pelaburan yang sah daripada zaman dulu, 20, 30, 40 tahun yang lepas sampai sekarang masih lagi ada. Contoh emas. Beli emas, dapat emas daripada dulu zaman Rasulullah SAW sampai sekarang masih ada lagi. Betul? Saham, Bursa Malaysia, sejak Bursa Malaysia ditubuhkan sampai sekarang ada lagi. Betul? Sama juga dengan dana unit trust. So pelaburan-pelaburan yang sah, ciri-ciri peluang hanya sekali itu tidak ada. And yang keempat, okay, U ni apa? Untung besar. Okay, untung besar ni terlalu bagus untuk dipercayai. So, persoalan saya kepada anda semua yang sedang menonton video ini, apakah cara untuk anda melindungi diri anda daripada terkena dengan pelaburan yang scam ini? Jawapan saya hanya satu, iaitu ilmu pengetahuan. Ramai student-student kena scam. Sebab apa? Sebab maklumat yang mereka dapat adalah daripada kawan-kawan mereka ataupun daripada ahli keluarga mereka yang mana anda pun tak tahu. Mungkin ahli keluarga anda yang mempromosikan skim-skim pelaburan ini, mungkin mereka ejen. Mungkin bila anda subscribe kepada skim pelaburan tersebut, mereka dapat commission. Wallahualam, kita tidak tahu. Worst case, anda percaya bulat-bulat apa yang anda nampak dalam social media. So, cara untuk menentukan sesuatu pelaburan itu sah ataupun tidak bermula dengan ilmu pengetahuan. Kena ada ilmu pengetahuan terlebih dahulu. Kalau anda memang stuck, tak tahu nak cari ilmu pengetahuan tentang ilmu pelaburan ataupun ilmu kewangan ini, tak tahu nak buat apa, good news, saya ada buat satu kelas pelaburan. Kelas pelaburan unit trust. Saya ambil unit trust as a start sebab bagi saya pelaburan unit trust ni sesuai untuk semua lapisan masyarakat, termasuklah kepada student-student di luar sana. Terutamanya golongan-golongan muda ataupun golongan yang baru nak berjinak-jinak dalam dunia pelaburan ini, mulalah dengan memahami macam mana nak melabur dalam pelaburan unit trust dengan sendirinya. And bagi mereka yang berminat nak join,
Saya sertakan link dalam ruangan description. Anda boleh klik link tersebut. Cuba anda komen dekat dalam ruangan komen di bawah, apakah instrumen pelaburan yang anda nak belajar daripada saya. Saya sangat-sangat curious. That's all from me. I'll see you in my next video.